sebelum tidur, zikir subhanallah 33. Oh, tadi saya tak sebut lagi, minta maaf, saya tak sebut lagi, saya silap. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Jadi 100. Dia beza dengan lepas solat. Lepas solat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Penutup dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Yang tu lepas solat. Sebelum tidur, zikir Fatimah. Sebelum tidur, Nabi ajak kepada Fatimah dan Ali alaihimassalam radhiyallahu anhuma. Nabi kata baca zikir ni, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Jadi 100. Dia tak tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata Sayyidina Ali, sejak hari pertama kami dapat zikir itu sampai hari terakhir hidup aku baca zikir itu sebelum tidur. Sahabat ni saya baca banyak sirah. Sekali mereka dapat sunnah Nabi, mereka tak tinggal sampai bila-bila. Ada satu sahabat, lepas Nabi wafat, dia baca Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Pagi 3 kali, petang 3 kali, sampai anak dia hafal. Anak dia tanya, ayah, pasal apa ayah baca zikir ni pagi petang 3 kali? Kata ayah dia, semenjak hari pertama aku dengar Nabi baca sampai hari ni, aku tak pernah tinggal. Kata Sayyidina Ali, semenjak daripada hari itu aku mendengar Nabi mengajar kami sehinggalah hari terakhir. Maksudnya sampai hari-hari terakhir hidup Sayyidina Ali, dia tak tinggal. Kemudian ada sahabat-sahabat lain tanya, adakah waktu malam berperang besar pun kamu baca zikir itu wahai Ali, wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Ali ni dia menghadapi 2 perang besar, Siffin dan Jamal. Perang Siffin, orang tanya dia kata dia tak nak tinggal zikir tu sebelum tidur. Waktu perang kemuncak perang Siffin, kamu tinggal tak wahai Ali zikir ni? Zainal Ali kata, hatta pada malam itu aku baca zikir yang sama. Malam sibuk lah tuan, malam perang. Masya Allah. Jadi zikir itu jangan tinggal. Kata para ulama, zikir tu antara khasiat dia ialah bila bangun esok, orang tu jadi segar dan kuat untuk buat kerja harian dia. Ini antara khasiat zikir tu. Sebab apa ulama sebut begitu? Sebab Sayyidatina Fatimah ketika tangannya sakit, banyak buat kerja rumah, dia pergi minta pembantu, tapi Nabi tak bagi pembantu. Nabi ajak zikir, Nabi ajak benda akhirat. Sayyidatina Fatimah minta dunia, Rasulullah bagi akhirat sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata buat zikir ni wahai Fatimah, wahai Ali, buat zikir ni, amal zikir ni, insya-Allah kan. Maka ulama kata sebab itu untuk kuat buat kerja harian, yang ni ulama sebutlah, bukan Nabi sebut. Ulama kata untuk kuat kerja harian mungkin daripada amal zikir ni pada waktu malam, insya-Allah. Insya-Allah boleh dapat begitu kelebihan dia.